Siapa nak kereta dia air dah tak melekat dekat cermin, dekat bodi kereta dan juga interior kereta korang cantik dan bersih. Jadi untuk kereta Volkswagen ni, kita akan mulakan dengan buat polishing semua cermin untuk hilangkan watermark supaya tak mengganggu pandangan waktu hujan. Dan kami akan coating juga selepas buat polishingnya supaya air tak melekat. Dan watermark pun susah nak naik nanti. Untuk cermin sunroof ni pun kita akan polish, nampak ni. Selepas polishing memang rata, nampak belah sini masih ada watermark. Ini body paint untuk bahagian bumbung, nampak ni beza guys. Lepas polishing berkilat, yang belah sana belum polishing lagi. Cat memang kusam dekat bahagian bumbung So memang berbaloi kalau korang ambil package polish and coating. Kami akan polishing untuk hilangkan defect seperti cat kusam, ada cala-cala ataupun kalau ada watermark dekat body paint, kita orang akan buang. Jadi owner ni pun memang nak full interior detailing sekali untuk interior dia. Cuma tak nak buka seat dengan apa-apa barang. Dia nak guna kereta ni untuk balik raya nanti, memang nak kasih cantik luar dan dalam. Ini proses kita apply plastic dressing dengan UV protection untuk seat leather. Interior korang memang akan nampak berkilat dan cantik macam kereta baru. So ini bahagian last sekali. Untuk luar kita akan apply coating dekat body dan cermin. Coating cermin dan body ni dapat mengelakkan body kereta korang daripada naik watermark dan cat kereta korang boleh tahan lebih lama lagi. Jika korang berminat nak buat kereta korang macam ni, boleh WhatsApp tim Cowboy Detailing, nombor ada di description.